Aku pun rasa macam unexpected. Ni bukan aku nangis tau. Ni aku lelap mata. Tak, aku pula. Aku pun unexpected lah. Macam aku sebenarnya pergi situ untuk buat kerja. Waktu hang first DM aku tu, aku tengok kan, aku buka. Okay, hang kena faham tak? Aku sebenarnya tak mau buat podcast. Maksudnya aku memang incline untuk tak mau buat podcast sebenarnya. Tak nak buat tu maksud sebagai guest pun tak nak? Sebagai guest pun tak mau. Okay. Maksudnya aku memang tak mau pergi ke mana-mana podcast. Sebab aku pernah try buat podcast. Tapi aku rasa macam it's not something that I want to do lah. Try tu maksudnya try buat jadi guest ke? Try buat hadir sebagai guest ataupun try sendiri handle podcast? Buat sendiri? Sendiri handle podcast. Sebab adalah orang pertama yang jemput aku jadi guest. Oh ya? Yeah? Tak ada Ni first. Sebab tu rasa okay je lah? Tak. The reason why aku main sebab aku sudah tengok konten hang lah. Podcast? Podcast aku tengok. Sebenarnya aku tengok konten hang daripada zaman hang buat video. Video apa? POV. Video masalah aku, masalah kau. POV. POV lah tu kan. So aku dah tengok times tu lah. Tapi cuma aku tak ada tengok macam religiously aku tengok. Faham tak? Tapi aku tengok lah. Tapi kalau lalu FYP aku tengok lah. Faham tak? Kau boleh relate dengan lawak-lawak tu? Tak relate. Tapi hang faham tak? Macam brain rot. Brain rot. Kadang-kadang kalau hidup hang terlalu serius, hang perlukan konten-konten brain rot agak untuk macam regulate kan hang punya emosi kan. Macam tu lah, faham tak? Jadi aku layan je lah konten-konten brain rot tu. Sebab Melayu tak ramai yang buat konten brain rot. Sebab hang tak ada banyak option lah selain daripada konten joget, brain rot. Apa lagi kan yang hang ada untuk entertainment kosong lah. Faham tak? Just nak scroll, mindless scrolling lah. Jadi aku mindless scroll lah. And then aku tengok hang ada improvement lah daripada mindless scroll. Hang tukar ke, aku tak tengok yang konten bola semua, tak tengok lah. Tapi aku layan podcast hang. Aku layan podcast dekat TikTok sahaja. Tapi aku pernah tengok 1-2 video dekat YouTube tu pun bukan dekat YouTube hang lah. Atau dekat YouTube Kaki konten lah aku rasa. Yang hang buat. Jadi guest. Sambil makan. Aku dah tengok konten hang sambil makan. Hang adalah orang Melayu. Konten Melayu dalam 1-2 orang yang aku tengok sambil makan. Selain pada John Lemon. Tu je kot. So aku berjaya memaksalihkan diri aku lah. Tapi actually orang Melayu tak suka tu benda ni. Aku rasa kau faham. Orang Melayu tak suka ni maksudnya. Aku rasa kan selalu kau mesti pun selalu dengar apa, we are who we surround ourselves with kan. Kita punya circle. Tapi zaman moden, circle kita ada apa kita consume, betul? Okay. And dia influence kita gila-gila. So aku memang membesar, aku tak tengok konten Melayu. Okay. So aku memang tengok konten luar. Hang tak Hafiz kan? Macam mana hang tak tengok konten Melayu? Sebab kat Tafiz pun ada. Okay. Faham. And aku sampaikan, aku kalau kat Tafiz pun, aku kan kat Tafiz kau tak boleh bawa atau surat khabar. Kau masuk Tafiz tak? Tak. Aku kan Tafiz. So kat Tafiz tak boleh bawa tak boleh bawa phone obviously lah, tapi tak boleh bawa surat khabar pun tak boleh. Ramai orang senyap bawa novel dan sebagainya. Aku sampaikan bawa novel Mat Salleh. Kalau kau tahu motor instruments, kalau kau tahu pasal novel-novel yang panggil yang adult novels kan. Sebab kan tahu lah like tapi aku adalah baca juga novel-novel Mat Salleh semua, tapi itu kita punya escape lah. Sebab bagi aku penulisan orang luar ni dia macam imagination yang aku tak boleh nak cakap lah tak ada lah orang Melayu buat. Tapi sebab aku pun tak baca banyak novel Melayu, aku dah baca banyak. Tapi at that time banyak orang baca novel-novel yang macam Suamiku Mr. Pilot kan banyak kan orang buat adaptasi jadi movie daripada novel kan. So aku memang suka tengok benda luar. Kalau ada novel Melayu pun aku suka tahu cerita ni, cerita yang Zul Arifin berlakon masa dia superhero, cerita apa tu cerita yang dia pakai topeng tu jadi superhero tu Zul Arifin yang dia tak baju dalam hutan berlakon dengan Farid Kamil. Zul Yahya bukan Zul Arifin dia tulis jadi superhero. Apa tu Zul Arifin tahu tak cerita tu? Zul Arif ada. Bukan. Yang ni memang cerita ni ada universe. Yang makan betik tu kan. Bukan. Kau tahu tak sekarang kan Cik Astro Shaw buat universe ni kan? Tak up to date. Tak tahu macam dia je buat, dia ada announcement start, dia cakap nak buat Keluang Man. And then dia nak buat universe dia sendiri. But sebenarnya kat Malaysia ada satu novel ni yang memang ada universe dia sendiri dari segi superhero, orang Melayu punya. And novel ni memang best seller lah. Ya, aku rasa kau mungkin berada kalau aku sebut nama author dia jap. Zul Arifin
Tak cerita superhero kot. Superhero. Ish. Tak keluar man. Aku sekejap tak puas hati Arifin novel. Ni kalau silang kaki tak nampak dalam video. Tak, kita zoom sikit Okay, alright. Hero. Aku say hero jadi hero drama. Bukan hero drama. Sekejap sorry guys. Sebab aku minat gila novel ni. Sebab Muhammad Hang kaki baca novel lah. Sebab macam aku cakap tadi, kat sana mana ada ni kan. Okay. Jadi tu entertainment hang lah kan. Tu hang punya scroll lah. Tapi pernah sekali tu memang kena rampas, kena koyak semua. Tombiro. Tak pernah dengar Tombiro? Kan? Famous kan novel kau kan? pernah dengar Haji? Dia ada 4-5 novel episod. Tapi dan best dalam universe tu ada banyak gila superhero. And penulis ni memang underrated dia. And dia ada superhero yang based on silat pun ada. Penulis dia adalah, kalau penulis tengok podcast ni, DM nak invite podcast. Siapa dia punya penulis novel ni? Dia macam Guardians of Galaxy Malaysia. Ramli Awang Musyid. Ramli Awang Musyid. Aku pernah dengar nama tu. Legend tu. Serius. So Ramli Awang, tuan jom kita podcast. So kenapa aku cakap benda ni? Sebab itu antara novel Melayu yang aku rasa dia punya minda dia, yang bila kau baca, kau rasa kau baca novel luar negara lah. So point dia adalah, bila kita konsum konten luar negara, and bila kita fly kat asrama pun, kita pergi YouTube tengok konten luar negara, FuziTube, aku suka tahu lah FuziTube. Okay, tahu. Zaman-zaman tu lah. So bila kita hasilkan konten pun, konten yang di-influence oleh luar negara. Lepas tu bila aku buat konten fitness, vlog semua, macam ada ramai orang complain cakap, aku tak tahu haters apa dia akan cakap, asal kau buat konten style luar negara, fitness vlog, buat style Melayu punya fitness vlog. Aku cakap, kenapa nak kena letak di sini dalam tempurung. So itu kenapa kita cakap sebenarnya ni? Aku cakap pasal konten aku tadi So aku konten Melayu yang, siapa lagi konten Melayu yang aku tengok? Konten kreatif Melayu? Tadi aku jarang kot consume konten kreatif Melayu. Jarang sikit lah. Sekarang ni aku cuba untuk tak consume as much content as possible lah. Try my best lah. Sebab aku rasa macam dunia hang bergerak terlalu cepat sekiranya hang consume terlalu banyak benda. Betul. Kan masa tu kan setiap orang merasai masa tu berlainan kan. Jadi aku rasa macam kalau hang tak take the time untuk pause and enjoy the things that hang ada di sekeliling hang, maka hang akan terjerumus dalam satu keadaan yang dia boleh jadi best, boleh jadi tak best, tapi hidup hang terlalu fast pace. Faham tak? Sebab kalau hang tengok kan, macam social media ni, dia tak baik, dia tak jahat tau. Dia menambah apa yang sedia ada. Maksudnya apa yang hang suka tu, dia bagi lebih dan lebih dan lebih. Dia nak hang duduk kat situ. Jadi secara hang tak realise, hang akan banyak macam ni lagi daripada hang banyak buat benda lain. Faham tak? Even hang buat benda lain pun, hang akan selang 3 minit hang akan batal je. Selang 3 minit batal. So nak kata dia addicting, bukan lah. Dia lifestyle. So aku kalau boleh, aku cuba untuk tak consume lah. Even though kalau consume benda yang panjang pun lah, let's say hang kata kan, benda ni ilmiah kan, for what bro? Improve life? Dia ada 2 jenis lah. Satu knowledge, satu wisdom. Bila kita consume something, either kita consume untuk knowledge atau kita consume untuk wisdom kan. Tu nak bezakan ni bagi aku lah. Ni personal opinion lah. Jangan anggap benda ni sebagai benda yang hakiki. Maksudnya ni adalah point of view. Bila hang consume something, bila hang perlukan something, hang consume dan hang gunakan benda tu untuk ubah hidup hang, maka tu knowledge. Okay. Tapi let's say hang consume something for the sake of macam hang tak sure hang nak buat apa, hang tak sure hang nak buat pergi mana, that itu wisdom lah. Jadi hang tak perlukan that much wisdom, hang tak perlukan that much philosophy in life. Faham tak? Faham. Macam kita selalu consume in hopes for kita jumpa that the one thing that gonna change our life, the one thing that's gonna macam improve. Faham tak? Kita dalam this loop of self improvement terlalu banyak sangat. And that's why aku rasa macam
Kalau hang scroll kan, okay, let's say hang suka content self development lah, dalam 100 hari hang scroll, okay, hang akan jumpa 1000 jenis konten yang sama, cuma disampaikan cara berbeza. Faham tak? Faham? Jadi persoalannya, bila hang nak dengar benda tu, maksudnya bila benda tu actually nak seep into your mind and actually do the thing. Faham tak? Faham? So it's time for you to stop consuming as much. Macam bukan you as in orang lain lah, you as in aku lah. Aku cakap kat dia aku lah, it's time. So aku rasa macam bullshit lah. Social media ni bullshit lah. Especially self improvement. Sorry cakap lah, orang yang buat content self improvement ni bagi aku bullshit. Sebab tak boleh cakap kot. Kat Malaysia ada ke orang buat self improvement? Ha? Kat Malaysia ada ke yang betul-betul memang famous sebab dia self improvement? Yang aku tahu Azul Walter je aku kan. Tapi dia pun kalau aku tengok ke belakangan ni pun macam business lebih pada macam jual dia punya business lah. Tak lah, sebab kan, sebab bagi aku hang pun tahu, aku rasa hang pun tahu, hang content creator kan. Jadi hang faham apa aku cakap, hang faham tak? Faham. Mungkin benda ni orang lain payah nak faham, tapi sebagai content creator hang faham the fact that bila kita cakap benda tu kan, bila kita sampaikan something, even though kita buat podcast, kita buat apa pun, kita takkan buat tanpa reason. Faham tak? Bila kita dengar orang tu cakap something, dia cakap okay, dia bagi opinion dia macam ni kan. So kita kena tanya diri kita, the fact that kenapa dia cakap macam ni. Faham tak? Kita tak boleh ambil bulat-bulat. Sebab tu bukan ayat daripada Allah, tu ayat daripada manusia, ayat daripada dia punya perasaan dia, peribadi dia, ataupun gaya hidup dia, ataupun tahap pendidikan dia. Jadi kita tak boleh ambil bulat. Dia orang macam kita ke? Jadi kenapa falsafah hidup dia patut aku ambil jadi falsafah hidup aku? Faham je. Cuma point dia adalah macam consumer dia kena tahu lah bila dia consume. Dia kena just ambil apa yang dia rasa selepas dia tapis dengan tapisan yang kenapa dia cakap macam ni dan sebagainya, and then dia tengok dengan kehidupan dia, adakah benda ni tally ataupun berguna. Tapi at the same time, the only way untuk dapat benda-benda berharga ni akan datang juga benda yang tak diperlukan pun at the same time. Tapi yang tak boleh tapis, yang tahu kan, macam most of people tak boleh tapis pun. Itulah problem dia. But memang bagi aku ni hukum alam lah. Maksudnya in order untuk dapat sampai pada orang yang tapis, akan lalui orang-orang yang terbang di awangan, yang apa kat mana saja ditolak, angin ditolak, dia akan ikut. Sebab dia tak ada ability untuk tapis. Akan tetapi aku selalu rasa yang mana orang-orang yang macam ni, kebanyakan orang yang boleh menapis ni dulu asalnya orang yang tak boleh tapis pun. Kemudian dia slowly berubah. Maybe dia masih lagi muda, lack of wisdom tadi, experience. So bila dah lalui macam-macam, dia tahu. Mungkin dulu dia ambil 100% kan, and dia dah belajar, dia silap, tak boleh buat macam ni. Itu rasa macam benda tu skill lah. Skill yang bukan semua orang akan dapat, tapi usually orang yang ada datang daripada tak ada lah, pada awalnya. And then dia belajar the hard way. Aku rasa kau sama kot. Setuju ke? Kau belajar the hard way. Mungkin lah. Sebab aku selalu fikir, ada sebab orang yang buat content, dia tak buat content. Mesti ada benda yang dia belajar, yang dia rasa membuatkan dia realize dan dia tak buat content. Bukan dia tak value, tapi dia realize something yang membantu dia untuk buat decision untuk tak buat. Which is setiap orang ada alasan masing-masing lah. Assalamualaikum guys, kalau aku beritahu korang boleh grow audience follower korang untuk make more money online, sama juga macam student-student aku ni, dengan satu video dah boleh generate RM1,500 sebab dia ada servis yang nak offer menggunakan skrip yang aku bagi. Ada juga student aku nak fokus on TikTok Shop dan dapat buat almost RM1,000 guys. Ini adalah peluang yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Sebab apa guys? Sebab tengok ni salah satu student aku yang paling latest sekali, daripada zero almost 30k dah follower dia. And klinik Dr. Dean sekarang ni memang tak pack dia lain macam sampai ke data, perlu buat banyak video sebab almost hari-hari full schedule. Kalau korang nak achieve result-result macam student aku ni semua, boleh klik link kat bawah, join aku punya online university, Audience University. Nak belajar macam mana cara student-student aku make money online, cara aku sendiri make money online. Hanya RM98 je sebulan guys. Kalau aku bagi tahu korang selama ni korang buat macam-macam tapi tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya korang kena buat cara yang baru. Inilah peluang dia guys, join Audience University dan masuk dalam ni, jangan lupa message aku pula.